So hi guys, nama saya Sharifah Nuri Izzah bin Tuan Muhammad Estate. Saya bekerja di Nazabi Eco Service sebagai Sales Technical Executive. So apa yang saya buat sehari-hari adalah saya akan call customer untuk manage the schedule waste collection lah dalam kilang-kilang di area Johor. Also saya apa yang saya buat hari-hari juga adalah saya manage the system untuk kita track schedule waste yang akan masuk setiap hari untuk memudahkan operation. Ini adalah rutin harian saya. Pada jam 8.30 pagi saya akan bertolak ke tempat kerja. Pagi saya akan log in menggunakan Face ID. Sebelum saya memulakan kerja, saya akan memastikan meja saya bersih dan kemas supaya saya dapat bekerja dalam persekitaran yang kondusif dan lebih fokus dengan kerja yang akan dilakukan. Hari ini saya kerja seorang je sebab kebanyakannya masih cuti raya dan ada juga yang keluar pergi site visit. Office ni nampak kecil sebab actually ni hanyalah branch office, which is kita punya HQ semua dekat KL, bosses semua dekat KL. Most of the time saya akan call customer untuk berbincang tentang harga. Untuk dengan tool kebiasaannya kita akan bahagi dengan 18 pallet. Dalam tool adalah 205 20 sen. Lepas tu kalau kita bahagi dengan 18 pallet, kita akan dapat dalam RM11.40 macam tu lah. So ya betul. So ya betul. Alright. Sebelum memulakan meeting, saya akan minum secawan hot chocolate dan saya akan makan buah-buahan. Tertumpah pula. Sebelum meeting dimulakan, saya akan menyemak beberapa info yang perlu dibentangkan ke dalam meeting. Setiap 2 ataupun 3 minggu sekali, kami akan ada satu meeting berkala yang dipanggil aging meeting bersama bos dan juga tim finance. Dalam meeting ni kami akan track invoice yang dah overdue, check status setiap invoice dan juga kita discuss customer mana yang masih belum buat pembayaran. Kalau ada kes tertentu, kami akan bincang sama ada nak proceed dengan installment plan ataupun kita ambil tindakan seperti legal action. Kita akan remind customer untuk buat pembayaran dan juga hantar reminder letter kepada mereka. Most of the time kita akan berbincang juga dengan customer dan kita consider apa jua cadangan daripada customer. Tidaklah kita akan terus proceed kepada legal action. Sekarang tibalah masa untuk lunch break. Kita selipkan dulu laptop dan kita tengok kita makan apa hari ni. Hari ni kita makan ayam geprek. Baca bismillah dulu. Seterusnya saya akan berehat selama 30 minit untuk scroll media sosial, mengetahui isu-isu terkini. Kalau macam Miss nak tengok pada pukul 2 petang, saya akan meneruskan kerja saya dengan call customer yang mana perlukan explanation dari segi quotation dan juga pengiraan lah. Bukan tu sahaja, saya juga akan assist customer untuk manage diorang punya schedule waste, weekly schedule waste dan juga inventory. Dalam masa yang sama, saya juga akan explain kepada customer berkenaan dengan operation dan juga technical terms. Sekarang dah pukul 6. It's time to go back.
Sebelum balik, saya akan kemas dulu meja saya. Seperti biasa, saya akan clock out pada jam 6 petang. Bye. Itu saja untuk hari ini. Oh.